Pernah tak tengok drama petang-petang pukul 7, lepas tu korang terfikir, kenapa plot drama asyik macam sama je plot dia? Kahwin kena paksa, mak mertua kacau bilau, lepas tu hantar santau. Dah, yang ni aku nak introduce kat korang game. Dia mengumpulkan plot-plot tu menjadi satu game, board game yang dinamakan sebagai Drama Pukul 7. Okey, dalam game ni boleh main dalam 2 ke 6 player. Dan kita orang bagi level dalam game ni dalam otak fokus lah. Sebab dalam game ni korang kena lebih proaktif, tengok baca kad dan juga at the same time tengok kad lawan lah sekali korang kena baca. So dalam game ni ada banyak komponen dia, mostly cards. So ada kad item, ada kad member, kad watak, kad plot twist dan kad episode. Okay, objektif dalam game ni sangat simple. Korang kena survive dengan merujuk pada nyawa korang lah. Dalam kad ni ada air muka. Setiap watak akan ada air muka sendiri. So air muka ni merujuk pada nyawa watak korang masing-masing. Dan at the same time, korang kena singkirkan pihak lawan dengan kurangkan air muka dia sampai kosong. Game ni akan tamat apabila tinggal satu player je ataupun satu watak je yang air muka dia masih banyak berbanding yang lain lah. Okay, part best dalam game ni is korang kena main dalam, kita orang recommend 3 ke atas lah game ni. Sebab game ni sangat kecoh lah. Dia kelakar sebab korang boleh relate. As culture Malaysia ni, korang boleh relate dengan drama-drama ni. Sebab dia ada banyak plot twist. Macam contoh macam kat ni kan, plot twist. So buat lawan korang tu nak buat action tapi kena cancel. Contoh macam kena hantar dengki ke, macam tu lah plot twist dia. Dan benda tu lah yang membuatkan game Drama Pukul 7 ni dia ada feel yang sangat best dalam game ni.